Ikan apa ni? Kebun. Haram. Ya, okey. Ni ikan pari haram. Ikan bawal haram. Haram. Okey geng. Hari ni aku nak share 3 ikan yang sangat berbisa untuk sakit urat saraf, halal dan tak haram dimakan. Okey, jadi banyak dah aku dah share tentang sayur, buah-buahan, minuman. Kali ni tentang ikan . Jadi ingat, ikan pun berbisa. So, hampa kena tahu . Bila hampa dah tahu, banyak yang kita dah pantang. Lepas ni tak sakit dah. Tu je. Jom kita tengok. Yang ni orang suka makan ni, ikan bawal emas. Yang ni buat gulai, subhanallah. Memang best. Dulu aku suka makan ni. Disebabkan ikan ni lah yang aku tahu banyak ikan yang tak boleh makan. Jadi ikan ni sangat berbisa pada urat saraf. Kita kalau ada gastrik pun lagi teruk. So, ikan bawal emas ni dan bawal hitam memang kena pantang, okey? Ingat tu. Tu yang pertama. Jom kita tengok lagi. Ikan jacket, iaitu ikan cencaru. Ikan ni dulu mak aku suka buat sambal buah dalam ni. Memang best, sedap. Tapi bila aku dah tahu, ikan ni dia ada efek juga pada urat saraf. Jadi boleh makan ikan ni, tapi jangan berlebihan. Ikan ni dia masih lagi tak dikategorikan yang berbahaya, tapi dah efek pada urat saraf. Tapi ikan bawal, sorry, jangan try. Okey, siapa yang sakit urat saraf jangan try langsung. Baik, ni yang nombor 2. Yang nombor 3 ni yang paling bisa. Geng, ini yang paling bisa geng. Subhanallah ni. Ni ikan pari. Ramai yang pemancing dapat ikan ni. Bagus, dapat ikan rezeki alhamdulillah, tapi ingat kalau sakit urat saraf jangan makan. Ini sangat bisa. Kalau hampa sakit saraf sikit pun dia akan dapat rasa juga. Kau boleh pantang lah. Okay? Jadi aku dah share 3 ikan, iaitu ikan bawal, ikan cencaru, ikan pari. So ni di antara ikan-ikan yang efek pada urat saraf. Jadi bila kita dah tahu lepas ni nak makan, berpada-pada lah. Dan kalau boleh pantang terus. Lagi selamat. Lagi selamat dah ibu lah. Seronok kita nak buat kerja. Kita nak cari rezeki pun seronok, nak semayang pun best. Padahal tak sakit. Nak berjalan mana pun best, nak pergi haji, nak pergi umrah pun best. InsyaAllah. Ada banyak lagi, tapi aku nak share 3 je dulu. Okay guys, jumpa lagi.